set. Okay, jadi cikgu nak panggil 2 orang untuk datang ke depan untuk main permainan yang pertama. Jadi cikgu akan pilih Saya. bolehlah awak. Awak dengan siapa? Dengan Iman. Suruh gila-gila. Suruh gila-gila. Apa nama dia? Kak dia dan Iman. Sini. Okay, jadi permainan dia macam ni. Iman pegang belah sini, saya pegang belah sini. Okey. Okay, jadi kat sini ada bola. Bola ni awak kena masukkan ke dalam botol ni. Boleh? Boleh. Okey. 1, 2, 3. Nama dia. Okey, untuk aktiviti yang kedua. Sabar. Okey, cikgu nak kamu semua susun haiwan-haiwan ni jadi gambar yang betul. Boleh? Saya nak sort. Boleh. Silakan. Okey, awak boleh mula sekarang. Okey, awak boleh buat. Cikgu. Okey, yang lain pula. Yang ni kuda-kuda. Terus ada kaki. Okey, Manda. Okey, cikgu nak tanya ni haiwan apa? Haiwan ikan. Kuda-kuda. Cikgu tanya yang ni dulu, ni haiwan apa? Katak. Katak, macam mana bunyi katak? Iman macam mana bunyi katak? Macam mana bunyi katak? Oin. Oin. Okey, ni haiwan apa? Kuda. Apa? Turtle. Okey, yang ni? Shark. Okey, yang ni? Kuda-kuda. Kuda. Okey, untuk aktiviti yang ketiga pula. Iman duduk sebelah belakang. Kat sini ada haiwan yang sama. Jadi awak kena cari gambar yang sama nanti. Ini sama pula gambar. Sama pula gambar. Dia sama-sama. Tapi cikgu susun dulu macam mana nak main. Terbalikkan kalau nak jumpa gambar yang sama baru awak buat macam ni. Okey, sabar Okey, tutup mata dulu. Okey, jangan tengok ya. Okey, pusing belakang lah. Pusing belakang. Jangan tengok, tutup mata. Okey, jadi boleh pusing. Tengok mana gambar haiwan yang sama awak terbalikkan. Octopus. Tutup balik. Yeay. Yeay. Awak ambil yang ni. Salah. Yeay. Yeay. Pandai. Okey, kita tak ada dah. Habis aktivitinya. Okey. Sama ni. Sama ni. Ini sama. Tikus. Terus, mana tikus? Ini benar sini. Ni? Ya. Ini ular. Atasnya. Ya. Okey,
sebut sama-samanya haiwan apa? Ular. Ni? Bil. Bil. Ni?